Ada tak kat sini yang tak tahu nak tanya apa semasa ta'aruf? Okey, kat sini saya nak kongsikan 10 soalan ta'aruf yang anda boleh tanya apabila berkenalan dengan seseorang, terutama yang sedang berkenalan dalam Tirjana Dok Mai ni lah. Okey, yang pertama, tanya si dia apa tujuan sebenar awak berada dalam ta'aruf ni. Yang kedua, kena tanya bila sasaran dia, bila target dia nak berkahwin. Yang ketiga, tanya dia macam mana cara dia kawal emosi apabila dia sedang marah, apabila dia sedang rasa macam tak suka, rasa tak puas hati terhadap suatu perkara. Yang keempat, cuba tanya dekat dia apa yang dia faham tentang peranan suami dan juga peranan seorang isteri. Yang kelima, cuba tanya dia macam mana hubungan dia dengan keluarga dia. Yang keenam, cuba tanya dia tentang cara dia urus kewangan. Yang ketujuh, risik-risik tanya kat dia apa harapan dia, apa expectation dia apabila dah ada pasangan nanti. Yang ke-8, cuba tanya apa yang paling dia takut dalam dunia perkahwinan ni. Yang ke-9, cuba tanya bagaimana awak lihat tentang kepimpinan dalam sebuah rumah tangga. Yang ke-10, cuba tanya dia apa usaha dia, apa yang dia boleh buat untuk jadikan dia pasangan yang lebih baik. InsyaAllah Ramadan ni bukan penghalang untuk kita berusaha mencari jodoh, bukan penghalang untuk kita mencari pasangan dan juga bertaaruf. Tetapi mungkin ini adalah usaha yang berhasil sebabnya dalam bulan Ramadan ni bulan yang penuh berkat, dan juga manalah tahu kita jumpa calon pasangan hidup kita dalam bulan Ramadan yang mulia ni. Dan juga manalah tahu bila dah jumpa tu, raya nanti dah boleh bawa berkenalan dengan family, insya-Allah. Raya dah memang gembira dah, tetapi bawa pula jumpa pasangan, double gembiranya. Nak tak macam tu?